jika saya katakan kepada anda, pembersihan besar-besaran untuk tubuh anda boleh jadi lebih murah daripada secawan kopi, dan bahawa penapis utama tubuh anda, hati, boleh dicucikan hanya dengan 3 resipi salad yang sangat mudah? Selamat datang. Hari ini, kita tidak akan membincangkan program detox mahal atau ubat-ubatan yang meragukan. Sebaliknya, kita akan fokus kepada makanan harian yang mudah didapati, namun mampu mencipta keajaiban jika diamalkan dengan cara yang betul. Saya akan kongsikan 3 resipi yang bukan sahaja sangat lazat, malah menurut pakar nutrisi, ia berupaya membantu hati anda berfungsi dengan optimum seperti sebuah jam Swiss yang jitu. Ia tidak akan membebankan poket anda, tetapi akan memberikan pukulan maut kepada segala toksin dan bahan tidak perlu yang terkumpul dalam badan. Manakala resipi ketiga pula pasti akan membuat anda terkejut dengan kesederhanaannya dan keberkesanannya yang luar biasa. Oh ya, adakah anda percaya pada konsep pembersihan hati atau menganggapnya hanya mitos pemasaran? Beritahu kami di ruangan komen. Kami amat ingin tahu pandangan anda. Baiklah, mari kita mulakan sekarang. Sebelum kita terus ke resipi-resipi istimewa itu, mari kita fahami sebentar betapa pentingnya untuk menjaga kesihatan hati. Bayangkan sebuah kilang supermoden yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa cuti. Ia bertugas membersihkan darah, menghasilkan hempeda untuk pencernaan, menyimpan vitamin dan tenaga, serta menetralkan racun dalam tubuh. Itulah sebenarnya hati anda. Setiap hari, hati kita berdepan dengan beban kerja yang sangat besar. Makanan kurang sihat, tekanan hidup, pencemaran alam sekitar, malah pengambilan ubat-ubatan. Lama-kelamaan, kapasiti pengeluaran hati boleh mula terganggu. Ini boleh menyebabkan simptom seperti keletihan, rasa berat badan dan masalah kulit. Konsep detox yang kami bincangkan ini bukanlah satu prosedur ajaib yang akan mengubah anda menjadi orang baru dalam sekelip mata. Sebaliknya, ia lebih kepada pusat rehat dan rawatan untuk pekerja rajin di dalam badan anda ini. Kita tidak akan mencuci hati secara literal kerana itu mustahil. Sebaliknya, kita akan membekalkan hati dengan segala bahan binaan dan alat yang diperlukan seperti vitamin, mineral, antioksidan dan serat agar ia dapat berfungsi semula dengan tenaga baru dan lebih efektif. Dan inilah peranan utama yang akan dimainkan oleh resipi-resipi salad kita nanti. Baiklah, pejuang kebersihan badan kita yang pertama. Ini adalah salad yang ramai kenali dengan nama berus. Nama ini diberikan bukan secara kebetulan. Ia memang seperti berus yang lembut, tetapi sangat berkesan, menyapu bersih saluran pencernaan anda, menyingkirkan segala sisa yang tidak diperlukan. Tapi, kita akan sediakannya bukan mengikut resipi klasik, sebaliknya dalam versi yang lebih hebat, khas untuk sokongan hati anda. Asas salad istimewa ini adalah sayur-sayuran yang paling ringkas dan mudah didapati. Boleh dibeli di mana-mana kedai sepanjang tahun. Fungsi utamanya adalah untuk merangsang pengaliran hempedu, meningkatkan pergerakan usus dan membekalkan badan dengan serat yang bertindak seperti span, menyerap bahan-bahan toksik. Lihat sahaja, salad ini benar-benar ledakkan warna yang ceria, merah delima ke jingga. Penampilannya sahaja sudah cukup membangkitkan semangat dan menjanjikan pelbagai manfaat. Bersedialah. Kita akan mula kenali komponen utamanya, Ratu Detox, iaitu ubi bit. Jom kita bercakap tentang ubi bit. Ubi akar yang nampak biasa ini sebenarnya wira super untuk hati kita. Warna merah delima yang pekat pada ubi bit ini disebabkan oleh pigmen unik yang dipanggil betalain.
Betalain ini merupakan antioksidan paling berkuasa yang melindungi sel hati kita daripada kerosakan akibat radikal bebas. Namun, harta paling bernilai yang terkandung dalam ubi bit ialah sejenis bahan yang dinamakan betain. Bayangkan jika lemak telah terkumpul dalam hati anda, menghalangnya daripada berfungsi dengan baik. Betain inilah yang membantu mencegah dan mengurangkan pengumpulan lemak ini. Ia berfungsi seperti pengurus bijak yang mengawal selia metabolisme lemak. Selain itu, ubi bit juga merangsang penghasilan dan pengaliran keluar hempedu. Fungsi pundi hempedu yang baik adalah jaminan bahawa lemak akan dipecahkan dengan betul dan toksin pula dapat disingkirkan dari badan tepat pada masanya. Oleh itu, apabila anda makan ubi bit, anda bukan sekadar menikmati rasa manisnya, tetapi anda juga memulakan satu siri proses pembersihan dalam tubuh. Bahan penting yang kedua dalam salad pembersih kita adalah lobak merah, si ratu oren dari kebun. Warna jingganya yang terang menonjolkan kandungan beta-karoten yang tinggi yang akan diubah menjadi vitamin A dalam badan kita. Vitamin ini merupakan salah satu pelindung utama hati. Ia membantu hati untuk pulih dan melawan keradangan. Tapi bukan itu sahaja. Lobak merah juga kaya dengan flavonoid tumbuhan yang merupakan antioksidan yang kuat. Malah, ia juga membantu badan kita menghasilkan glutation. Ingat perkataan ini, glutation. Ini tidak keterlaluan jika dikatakan adalah ejen detoks utama badan kita. Ia seperti seorang wira yang berani mencari dan menetralkan toksin, logam berat dan bahan berbahaya lain, menjadikannya selamat untuk disingkirkan dari badan. Oleh itu, dengan hanya menambah lobak merah biasa ke dalam salad, kita membekalkan hati kita bukan sahaja perlindungan dan bahan binaan, malah juga pasukan khas untuk memerangi racun. Ada satu perkara penting yang ramai terlepas pandang. Mengapa kita menggunakan sayur-sayuran mentah untuk salad ini? Sudah tentu ubi bit yang direbus pun berkhasiat. Tetapi dalam keadaan mentah, ia mengekalkan manfaat kesihatan sepenuhnya. Pertama, enzim. Sayur mentah mengandungi enzim semula, jadi yang membantu pencernaan kita sendiri. Enzim ini mengambil alih sebahagian tugas, meringankan beban pankreas dan keseluruhan sistem pencernaan kita. Kedua, serat. Apabila sayur dimasak, struktur seratnya berubah dan menjadi lebih lembut. Padahal, kita perlukan serat kasar yang tidak larut, yang berfungsi seperti berus. Serat ini membersihkan dinding usus secara mekanikal dan merangsang pengecutan usus, mengelakkan sisa-sisa makanan daripada terkumpul. Bayangkan span lembut dan berus keras untuk pembersihan yang menyeluruh, kita perlukan berus. Jadi, jangan malas, ambil parut dan mari kita mula. Sekarang, kita bincangkan tentang sos salad. Tentu saja anda boleh menggunakan mayones, tetapi ia akan menghilangkan semua manfaat kesihatan yang ada. Namun, kita akan memilih pendekatan yang berbeza. Sos ideal kita hanya memerlukan dua bahan utama. Minyak zaitun extra virgin yang belum diproses dan jas lemon segar yang baru diperah. Kedua bahan ini, minyak zaitun adalah sumber lemak tak tepu tunggal yang sangat baik, terkenal dengan kesan anti radangnya. Selain itu, lemak sihat ini merangsang penghasilan empedu yang sangat kita perlukan untuk proses pembersihan dan detoksifikasi badan. Jas lemon pula kaya dengan vitamin C, sejenis antioksidan yang sangat kuat. Ia juga membantu hati menghasilkan lebih banyak enzim untuk detoksifikasi dan mencairkan hempedu agar pengalirannya lebih lancar. Penggunaan minyak dan jus lemon ini bukan sahaja mencipta emulsi yang sempurna untuk menyedapkan salad, malah membantu penyerapan vitamin larut
lemak, seperti vitamin A yang terdapat dalam lobak merah. Ringkas tetapi sangat berkesan, rahsia kami yang mampu menaik taraf salad sihat biasa anda menjadi eliksir mujarab untuk hati. Ini adalah kacang walnut. Beberapa biji yang dihancurkan mampu meningkatkan kesan detoksifikasi dengan ketara. Apakah rahsia di sebaliknya? Pertama, kacang walnut adalah salah satu sumber asid lemak omega 3 terbaik dari tumbuhan. Asid-asid ini melawan keradangan di seluruh badan termasuk hati. Kedua, ia mengandungi asid amino yang dikenali sebagai arginin. Arginin memainkan peranan penting dalam salah satu proses detoksifikasi yang paling utama, iaitu menyaktifkan amonia. Amonia adalah hasil sampingan toksik daripada metabolisme protein dan hati bertanggungjawab menukarnya menjadi urea yang selamat. Arginin membantu hati dalam tugas yang mencabar ini. Dan yang ketiga, kacang walnut seperti lobak merah kaya dengan glutation. Jadi, dengan menambah segenggam kacang walnut, kita mencapai 3 matlamat utama sekaligus. Mengurangkan keradangan, membantu menyaktifkan amonia, dan membekalkan antioksidan utama. Baiklah, mari kita sediakan salad pertama kita. Resepi ini amatlah mudah dan ringkas. Ambil sebiji ubi, bit mentah bersaiz sederhana dan sebiji lobak merah mentah bersaiz besar. Basuh dan kupas kedua-duanya sehingga bersih. Kemudian, sagatkan menggunakan parutan kasar. Tambahkan segenggam kecil kacang walnut yang telah dicincang, kira-kira 2 hingga 3 biji. Untuk sosnya pula, campurkan 2 sudu besar minyak zaitun berkualiti dan 1 sudu besar jus lemon segar. Anda juga boleh tambahkan secubit garam laut dan lada hitam secukup rasa. Gaulkan semua bahan sehingga sebati dan biarkan selama 5 hingga 10 minit agar sayur-sayuran mengeluarkan josnya. Siap, berus yang berkuasa untuk hati dan usus anda kini sedia untuk dinikmati. Disyorkan untuk mengambil salad ini pada waktu pagi atau awal hari untuk memulakan semua proses detoksifikasi badan. Cubalah dan anda pasti akan merasai keringanan yang luar biasa. Mari kita beralih ke resipi yang kedua. Jika salad pertama diibaratkan detox menyeluruh, maka yang kedua ini boleh kita gelar os hijau untuk hati kita. Asasnya adalah sayur-sayuran dan herba berwarna hijau. Dan ini bukan sekadar pilihan estetik semata-mata. Warna hijau pada sayuran adalah warna klorofil, ibarat darah bagi tumbuhan. Klorofil mempunyai keupayaan yang menakjubkan untuk mengikat dan menyingkirkan toksin, malah beberapa karsinogen dari badan. Salad ini lebih ringan, rangup dan menyegarkan berbanding yang pertama, namun keberkesanannya tidak kurang hebat. Ia bertujuan untuk mengaktifkan fasa kedua, detoksifikasi dalam hati, iaitu proses apabila toksin yang telah dinyaktifkan perlu dibungkus dengan betul dan dikeluarkan dari badan. Jika dilihat, ia mengingatkan kita kepada padang rumput musim bunga yang segar, berair cerah dan penuh kehidupan. Jom kita kenali bahan utamanya. Kenali sang juara kesihatan kubis bulat. Ya, betul. Kubis yang paling biasa, mudah didapati dan murah ini sering kali dipandang rendah, padahal ia mempunyai manfaat yang luar biasa. Kubis sama seperti ahli keluarga sayuran silangan lain seperti brokoli atau bunga kubis, mengandungi sebatian unik yang dikenali sebagai glukosinolat. Apabila kita memotong atau mengunyah kubis, sebatian ini akan bertukar menjadi sebatian lain, contohnya sulforafan. Sulforafan ini pula adalah pencetus sebenar bagi gen detoksifikasi dalam badan kita. Ia mengaktifkan sepasukan besar enzim di hati
yang bertanggungjawab untuk fasa kedua detoksifikasi. Pendek kata, kubis membantu hati bukan sahaja menetralkan toksin tetapi juga menyingkirkannya dengan lebih berkesan dari badan. Selain itu, kandungan serat yang tinggi dalam kubis menyumbang kepada mikroflora usus yang sihat yang juga membantu mengurangkan beban toksik pada hati. Jadi, nikmatilah kerangupan kubis demi kesihatan anda. Untuk memastikan salad kita tidak hambar, mari kita tambahkan hirisan ipal hijau bagi memberikan kesegaran, kerangupan dan sentuhan rasa masam manis yang menyelerakan. Ini bukan sekadar penambah rasa, tetapi juga satu komponen berfungsi yang penting untuk kesihatan kita. Pertama sekali, kulit ipal kaya dengan pektin. Pektin adalah sejenis serat larut yang apabila masuk ke dalam usus akan bertukar menjadi gel. Ia bertindak seperti magnet, menarik logam berat seperti plumbum dan merkuri, lalu membantu menyingkirkannya dari badan. Dengan ini, ia menghalang logam-logam tersebut daripada diserap ke dalam darah dan merosakkan hati. Kedua, ipal juga mengandungi asid malic acid. Asid ini dipercayai dapat membantu melembutkan dan mengeluarkan empedu yang bertakung. Malah boleh membantu menyingkirkan batu karang kecil dari saluran empedu. Sudah tentu ia bukan ubat untuk penyakit batu karang. Namun, sebagai cara pencegahan masalah takungan atau penyumbatan, ia adalah pilihan yang sangat baik. Oleh itu, pastikan anda menggunakan ipal bersama kulitnya setelah membasuhnya dengan bersih terlebih dahulu. Apa gunanya salad hijau kalau tiada sayuran segar? Dalam hidangan kita kali ini, kita ada gandingan hebat parsley dan dill. Jangan sesekali menganggapnya sekadar hiasan semata-mata. Sebenarnya, ia adalah sumber khasiat yang sangat padat. Parsley dikenali sebagai juara dalam kandungan vitamin K yang penting untuk pembekuan darah di samping vitamin C dan beta-karotene. Ia juga mempunyai kesan diuretik lembut, membantu buah pinggang, menyingkirkan lebihan cecair dan toksin. Manakala dill pula terkenal dengan sifat karminatifnya, ia berkesan membantu mengatasi kembung perut dan masalah gas, sekaligus meningkatkan sistem pencernaan secara keseluruhan. Apabila digabungkan, kedua-duanya membekalkan dos klorofil yang tinggi, seperti yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Klorofil membantu membersihkan darah dan memperkayakannya dengan oksigen. Oleh itu, jangan segan silu untuk menambahkan lebih banyak sayuran hijau ini. Semakin banyak anda masukkan ke dalam salad, semakin baiklah kesannya. Untuk sos salad hijau kita, ia juga akan ada keunikan tersendiri. Kita akan ganti jus lemon dengan cuka ipal asli. Sebaik-baiknya, pilih yang tidak ditapis dan mengandungi ibu cuka atau mother cuka. Ini adalah mendapan keruh yang menjadi bukti bahawa produk itu hidup, kaya dengan bakteria baik dan enzim bermanfaat. Cuka ipal membantu meningkatkan keasiran dalam perut kita yang sangat penting untuk pencernaan protein dan lemak yang lebih efisien. Secara tidak langsung, ini dapat mengurangkan beban kerja pada organ hati. Ia juga merangsang penghasilan empedu dan memudahkan proses pemecahan lemak dalam badan. Untuk asas minyak pula, kita akan kekal menggunakan minyak zaitun. Namun, anda boleh cuba bereksperimen dengan minyak biji flax yang terkenal sebagai sumber omega 3 terbaik. Kombinasi istimewa ini bukan sahaja sangat berkhasiat, malah akan memberikan salad kita sentuhan rasa masam manis, tangi, yang unik dan menyegarkan. Dan ini satu lagi rahsia kecil tapi sangat penting untuk melengkapkan salad hijau kita. Biji flax yang dikisar. Ia bukan sekadar sumber serat dan omega 3 yang kita tahu bermanfaat, itu pun sudah cukup baik.
Tetapi, kandungan paling istimewa dalam biji flax ini ialah lignan. Lignan ini adalah sebatian tumbuhan yang boleh bertindak seperti fitoestrogen dalam badan kita. Ia membantu menyeimbangkan paras hormon, terutamanya bagi wanita. Apa pula kaitan dengan hati kita? Anda mungkin tertanya-tanya. Jawapannya sangat berkait rapat. Ya, kerana hati kita lah yang bertanggungjawab untuk memetabolismekan dan menyingkirkan hormon berlebihan dari badan. Apabila paras hormon tidak seimbang, hati akan menanggung beban kerja tambahan. Mengoptimalkan paras estrogen, lignan dari biji flax ini secara tidak langsung meringankan beban hati kita, sekaligus memberikannya fokus pada tugas utamanya, iaitu proses detoksifikasi. Satu perkara penting, pastikan anda mengisar biji flax sebelum mengambilnya. Kerana biji flax yang utuh tidak akan dapat dicerna dan diserap oleh badan. Mari kita sediakan salad kedua kita, detox hijau. Kita perlukan kira-kira suku bahagian kubis bulat kecil. Hirislah nipis-nipis. Anda juga boleh ramas sedikit dengan tangan bersama secubit garam supaya ia menjadi lebih lembut dan mengeluarkan jus. Sebiji ipal hijau, contohnya jenis Granny Smith, dihiris memanjang nipis bersama kulitnya sekali. Secekak besar campuran parsley dan dill dicincang halus. Tambahkan 1 sudu besar biji flax yang baru dikisar. Untuk sos, campurkan 2 sudu besar minyak zaitun atau minyak flax dan 1 sudu besar cuka ipal asli. Gaul sebati kesemuanya. Salad ini paling sedap dinikmati segera selepas disediakan, supaya sayur-sayuran dan herba kekal rangup serta segar. Ia sangat sesuai sebagai hidangan makan malam ringan atau sebagai hidangan sampingan kepada ikan atau ayam. Dan inilah kejutan yang kami janjikan, salad ketiga kita. Berbeza daripada 2 salad sebelum ini, yang ini akan dihidangkan suam. Ramai yang beranggapan bahawa detox hanya melibatkan sayur-sayuran mentah dan smoothie sejuk. Namun, itu sebenarnya satu mitos. Sayur-sayuran yang dimasak dengan betul dan melalui proses pemanasan boleh menjadi sama atau kadang-kadang lebih bermanfaat untuk menyokong fungsi hati. Ini amat penting terutamanya bagi individu yang mempunyai sistem pencernaan yang sensitif di mana pengambilan serat mentah mungkin sukar diterima. Salad ketiga kita ini merupakan gabungan ramuan yang menghangatkan, berempah dan sangat wangi. Ia direka khas untuk membantu mengurangkan proses keradangan dalam hati dan seluruh badan. Keradangan adalah musuh senyap yang menjadi punca kepada banyak penyakit kronik. Oleh itu, melawan keradangan adalah tugas utama untuk mengekalkan kesihatan hati. Salad yang berwarna seperti matahari terbenam ini bukan sahaja akan mengenyangkan, malah turut memberikan perasaan nyaman serta kehangatan penjagaan diri. Bintang utama salad suam kita adalah labu. Labu ini memang kaya dengan pelbagai khasiat. Warna jingga terang labu ini menunjukkan kandungan karotenoid yang tinggi. Contohnya, beta-karotena yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk melindungi sel-sel badan kita daripada kerosakan. Apabila dibakar atau dikukus, serat dalam labu menjadi sangat lembut dan mudah dihadam. Ini membantu merangsang pergerakan usus secara lembut tanpa menyebabkan sebarang keringsaan. Labu juga kaya dengan kalium. Mineral ini penting untuk membantu menyingkirkan lebihan cecair dari badan serta mengekalkan keseimbangan elektrolit yang sihat. Bagi hati pula, labu sangat digalakkan. Ini kerana ia mudah dicerna dan tidak membebankan organ tersebut. Pada masa yang sama, labu membekalkan vitamin dan antioksidan yang diperlukan hati untuk proses pemulihan. Oleh itu, kami memilih untuk menggunakan labu bakar.
Cara ini bukan sahaja dapat mengekalkan khasiatnya secara maksimum, malah menyerlahkan lagi rasa manis semula jadinya. Mari kita masukkan emas sebenar untuk hati ke dalam salad kita. Saya bercakap tentang kunyit. Rempah kuning terang ini telah digunakan dalam perubatan Ayurveda selama ribuan tahun untuk merawat masalah hati. Dan sains moden turut mengesahkan keberkesanannya. Bahan aktif utama dalam kunyit ialah kurkumin. Ia merupakan salah satu sebatian anti radang semula. Jadi, yang paling berkuasa, ia bertindak pada peringkat molekul, menyekat faktor-faktor yang mencetuskan tindak balas keradangan. Bagi hati, ini bermakna perlindungan daripada kerosakan yang disebabkan oleh toksin, alkohol atau virus. Kurkumin juga merupakan antioksidan yang kuat dan merangsang penghasilan glutation yang kita sudah kenali. Lebih menarik lagi, kajian menunjukkan bahawa kurkumin malah boleh membantu dalam penjanaan semula sel hati. Oleh itu, taburan kunyit yang agak banyak dalam salad kita adalah suatu kemestian. Namun, ada satu aspek penting yang perlu anda tahu tentang kunyit. Komponen aktif utamanya iaitu kurkumin amat sukar diserap oleh tubuh badan kita. Kebanyakan daripadanya hanya lalu begitu sahaja, tanpa sempat diserap dan memberikan manfaat kesihatan yang sepatutnya. Tetapi, ada satu cara yang mudah dan cukup bijak untuk meningkatkan kadar penyerapannya sehingga berkali ganda. Cara itu adalah dengan menambah secabit lada hitam yang dikisar atau serbuk. Lada hitam mengandungi sebatian bernama piperin dan inilah bahan ajaib yang membolehkan proses ini berlaku. Piperin berfungsi dengan memperlahankan proses metabolisme kurkumin di hati dan usus. Ini membolehkan kurkumin kekal lebih lama dalam aliran darah dan seterusnya dapat sampai ke semua organ serta tisu yang memerlukan. Kajian-kajian saintifik menunjukkan bahawa gabungan kunyit dengan lada hitam mampu meningkatkan kadar penyerapan kurkumin sehingga 2000%. Jadi ingatlah petua mudah ini. Di mana ada kunyit, di situ juga harus ada lada hitam. Mereka adalah pasangan yang tidak boleh dipisahkan, yang akan memberikan kesan terbaik apabila diambil bersama. Jadikan salad suam kita lebih berkhasiat dan berkesan, kita akan tambahkan 2 lagi bahan beraroma istimewa, iaitu halia dan bawang putih. Gabungan kedua-dua bahan ini terkenal dengan sifat antivirus dan antibakterianya. Namun begitu, manfaatnya kepada hati juga tidak ternilai. Halia yang mengandungi sebatian gingerol mampu melancarkan peredaran darah termasuk di bahagian hati sekaligus membantu proses detoksifikasi hati menjadi lebih cekap. Selain itu, ia juga berkesan mengurangkan keradangan serta melegakan loya dan masalah pencernaan. Manakala bawang putih pula mengandungi sebatian sulfur seperti allicin yang berfungsi mengaktifkan enzim hati yang bertanggungjawab untuk menyingkirkan toksin dari badan. Bawang putih juga kaya dengan selenium iaitu mikronutrien penting yang diperlukan untuk penghasilan glutation. Apabila digabungkan, halia dan bawang putih mencipta sinergi yang kuat, meningkatkan lagi sifat detoksifikasi dan anti radang masing-masing serta menyerlahkan keseluruhan khasiat salad ini. Baiklah, kini tiba masanya untuk menyediakan salad pedas kita yang ketiga. Ambil lebih kurang 300 hingga 400 gram isi labu, kemudian potong dadu bersaiz kira-kira 22 cm. Masukkan ke dalam mangkuk, renjiskan dengan minyak zaitun, taburkan setengah sudu kecil, serbuk kunyit, secubit lada hitam, garam dan gaul rata. Bakar dalam ketuhar yang telah dipanaskan pada suhu
180 darjah Celsius selama lebih kurang 20 hingga 25 minit sehingga labu menjadi empuk. Sementara menunggu labu dibakar, mari kita sediakan sos atau kuah saladnya. Campurkan 2 sudu besar minyak zaitun, jus dari setengah biji lemon, 1 ulas bawang putih yang dicincang halus dan 1 sudu kecil halia segar yang diparut halus. Apabila labu sudah masak dan masih panas, pindahkan ke dalam mangkuk salad. Tuang sos atau kuah tadi dan gaulkan perlahan-lahan. Jika suka, anda boleh taburkan daun ketumbar segar atau biji labu sebagai hiasan tambahan. Salad ini sangat sesuai dinikmati sebagai hidangan ringan tersendiri atau sebagai hidangan sampingan. Ia bukan sahaja menghangatkan dan mengenyangkan, malah baik untuk kesihatan hati anda. Dan inilah yang paling menakjubkan, untuk menyokong organ penapis utama badan kita, hati, dan melakukan pembersihan menyeluruh kepadanya. Kita tidak memerlukan pil yang mahal, superfood eksotik atau prosedur yang rumit. Segala kekuatannya terletak pada bahan-bahan yang paling ringkas, mudah didapati dan boleh dikatakan merendah diri, seperti ubi bit biasa, kubis yang rangup dan labu yang harum. Hari ini, kita telah membincangkan 3 resipi yang sangat berkesan. Berus klasik untuk membersihkan usus secara mendalam dan merangsang aliran empedu. Detoks hijau yang menyegarkan untuk mengaktifkan enzim hati, serta salad berempah yang memanaskan badan untuk mengurangkan keradangan. Kesihatan anda sebenarnya berada di tangan anda, atau lebih tepat lagi, di dalam pinggan anda. Anda boleh mula menjaga hati anda seawal hari ini dengan hanya berbelanja sedikit sahaja. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga ke penghujung. Jika video ini bermanfaat untuk anda, mohon sokong saluran kami dengan menekan butang suka dan langgan. Ini sangat membantu kami dalam menghasilkan kandungan baharu. Dan jangan lupa juga untuk menekan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang kemas kini. Sekarang, soalan untuk anda. Resipi manakah antara 3 ini yang akan anda cuba terlebih dahulu? Atau mungkin anda mempunyai resipi salad kesihatan kegemaran anda sendiri? Kongsi di ruangan komen. Mari kita kumpulkan koleksi resipi sihat yang bermanfaat, kekal sihat